Kan hari ni macam tadi Zati dapat Man. Sekarang ni Zati dapat seorang lagi bekas penyampai My Campus Radio ni. Mesti korang rindu dia sebab dia selalu buat morning kan. So hari ni kita ada Kai. Hai Kai. Hai, saya apa khabar semua? Okey Kai, untuk topik hari ni Zati nak tanya Kai lah kan. Sebagai sebelum tu Zati sihat ke Zati? Sihat. Alhamdulillah sihat. Kau okey. Lama tak dengar korang dan juga pendengar-pendengar. Okey Kai. Lama. Okey Kai. Ya. Okay, so sekarang ni Zati nak tanya Kai sendirilah kan. Kai sebagai seorang ex ataupun bekas penyampai MKR ni. Ya tu DJ Kai. Yes, Kyle. Okay, so sekarang ni Zati nak tanya Kai sendirilah. Macam topik-topik yang kita bincangkan ni agak panas, agak macam banyak yang isu semasa kan. So betul, apa pendapat Kai tentang topik-topik yang kita bincangkan sebelum ni? Adakah dia baik ataupun macam mana? Okay, apa yang kita sampaikan dekat dalam My Campus Radio sebenarnya ada juga benefitnya untuk para pendengar. Betul tak? So macam mana pula dengan topik-topik kontroversi yang kita bincangkan dekat dalam My Campus? Itu perkara biasa untuk kita menaikkan mengfamous-kan My Campus Radio. Sebenarnya apa yang kita cari itu sebenarnya kita research juga. Sebenarnya tak adalah kita membutuh tuli untuk terus direct untuk kenapa benda ni kita buat, kenapa benda tu kita buat. Sebenarnya ada sebab kita buat. Betul. Sebab benda tu orang kata kalau tak wujud kita tak bincangkan, betul tak? Betul. Kita tak adalah buat secara melulu. Kalau orang kata kita buat ni bersebab dan kita tahu sebab apa kita buat. Kita nak bagi informasi kepada semua pendengar. So maknanya macam kita pun tak melarang diorang untuk tidak berbuat. Kita tak larang diorang untuk tak payah buat. Macam tu lah kan? Betul. Dan juga biasalah kita sebagai manusia, kita ada pelbagai jenis manusia yang akan setengah orang tu akan setuju, setengah orang tu akan kecam balik, setengah orang tu macam okey lah, tak kisah buat donor je benda-benda macam ni. Betul tak? Betul. So macam ni pula kalau dengan ada setengah orang yang hanya tengok topik je, dia dah bising, dia tak dengar apa radio, dia tak dengar apa-apa yang kita cakap. Itulah masalah orang yang setengah orang di Malaysia ni. Kita, orang kata apa, just book by cover sahaja kan. Okay, so thank you Kai. Alright. Dan sekarang ni Zati dapatkan seorang lagi. Kita ada Syaz. Hai Syaz. Hai. Miss me. Boleh lah. Okay, Syaz. So, Zati nak tanya pasal topik kita hari ni. Okay, since kita pun baru-baru ni teruk sangat mendapat feedback daripada netizens. Okay, so sekarang ni Zati nak tanya Syaz, apa yang selama Syaz menjadi seorang announcer dekat My Campus Radio ni, apa yang Syaz dapat berkaitan dengan topik-topik yang kita bincangkan? Okay lah, first of all memang Syaz admit yang kita ni ada certain topik yang agak sensitif, tapi kita buat benda tu bukan selalu. And kita buat benda tu pun sebab kita nak tanya pendapat, and kita pun tak menggalak atau mengajak orang buat benda yang tak baik. So like kalau orang lain dengar pun, MKR mostly pun buat topik yang ada information yang kita sendiri pun tak tahu. Okay. So macam mana pula dengan topik-topik kontroversi yang kita bincangkan selalu dekat dalam kantin especially? Kontroversi. So macam benda tu tak tahulah kita nak cakap cara, sebab kita pun buat benda tu pun kita tanya diorang punya opinion kan. So kita nak cakapkan benda tu buruk pun sebenarnya tak ada pun. So kita macam orang tu yang anggap macam okay, kita buat benda ni baik, kita ada kita nak tunjuk benda tu sebenarnya ada kebaikan, ada keburukan, tapi orang tu cuma nampak keburukan je. Okay, macam ni pula dengan ada setengah orang, ada setengah pihak yang mengatakan caller-caller kita ni macam itulah, macam saja je macam tu kan. Macam mana? Berdasarkan caller pula. Kalau pasal caller, kita dapat caller pun untuk certain topik pun kita panggil orang yang boleh jawab. Ah. Macam topik yang kita bincang pun of course lah kita tahu kan.
So macam kita punya masyarakat ni pun jenis orang yang malas membaca, cuma suka dengar je. Betul lah. Dia just macam dah terbukti sekarang dah kan pasal topik hari tu. Diorang just nampak tajuk tapi diorang sebenarnya tak dengar pun. So macam tu, kalau tajuk tu benda buruk tapi diorang tak tahu info dia, diorang cuma judge based on tajuk je. Okay. So macam kita tak menggalak dan kita juga tak melarang lah, macam tu lah. Yes. Okay. So thank you, Syaz. Okay, thank you. Bye. Bye.